Baru je kahwin, ingat hidup indah sahaja. Sekali kereta rosak, anak sakit, gaji delay, duit tak cukup. Ramai pasangan baru lepas kahwin hanya fokus majlis, honeymoon dan rumah. Tapi lupa sediakan dana kecemasan. Bila ada kecemasan datang, terpaksa pinjam keluarga, swipe kad kredit dan buat hutang baru. Hidup jadi tegang, gaduh pasal duit pun boleh jadi. Cara paling simple, mula bina tabungan kecemasan dalam bentuk emas. Kenapa emas? Sekiranya berlaku kecemasan, emas boleh ditukar jadi cash dalam masa yang singkat. Jadi, pasangan ada backup plan. Hidup lebih tenang tanpa risau kalau ada apa-apa berlaku. Sayangkan pasangan dan diri anda, jangan tunggu kecemasan baru nak kelam kabut cari duit. Mulakan tabungan emas sekarang untuk ada dana kecemasan 3 bulan pendapatan. Dan tak susahkan orang lain bila berlaku kecemasan. Nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya. 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas secara percuma sahaja. Dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.